Okey semua, tadi kita dah belajar tentang macam mana kita nak bahagi sesuatu secara perkongsian. Jadi untuk aktiviti seterusnya, kita nak buat satu permainan interaktif. Okey, semua bersedia ke apa benda yang kita nak buat ni? Sedia. Tak dengar lah, sedia ke tak? Sedia. Okey, jadi cikgu nak ada dua kumpulan. Satu, Alia dengan Naili, cikgu jadikan kumpulan A, boleh? Boleh. Fani, kumpulan dengan cikgu. Kita jadi kumpulan B. Okey, nampak tak kat tangan cikgu ni ada apa? Nampak. Pen. Pen. Marker. Ada pen marker lagi? Cawan. Ada cawan yang pandai, ada batas strip. Warna-warni cantik tak? Okey, adik-adik dengan Naili bangun. Okey, seorang ambil satu cawan dan awak berdua kena berkongsi benda-benda pen, batang aiskrim yang ada dalam ni secara sama rata. Baik. Okey. Fani pula kongsi dengan cikgu. Macam mana awak nak bahagi So, Mary batang aiskrim dengan pen ni sama dengan cikgu? Cikgu ambil ni. Ada tak? Bahan ni yang baru kita letakkan dulu. Cawan cikgu. Cikgu nak warna merah. Satu. Ada lah. Macam tak adil je. Baru kita sama. Cikgu ada 2 batang aiskrim. Awak ada 2 batang aiskrim dengan 1 pen. Untuk kumpulan yang ni, awak ada 3 batang aiskrim. Alia pun ada 2 batang aiskrim. 2 pen yang sama. Okey. Sekarang kita dah siap permainan interaktif kita. Semua boleh duduk. Okey, seterusnya kita nak main satu lagi game. Tapi kita main game bersama UPP. Jom kita mengembara bersama UPP. Nak main tak game ni? Okey. Untuk kumpulan A, cikgu nak awak cuba untuk jawab soalan secara berkumpulan antara 2 orang. Fani awak jawab dengan cikgu, boleh? Kumpulan A kalau ada masalah boleh tanya cikgu tau. Baiklah, cikgu. Tak, awak dulu. Awak dia depan. Okey, Fani nak tekan mana ni? Okey, seterusnya.
banyak. Jadi